Gold bar 1 kilogram ini berharga RM379,491 8 bulan lepas. Dan katakan saya ingin jual gold bar 1 kilogram ini kepada Public Gold. Public Gold membeli semula pada harga RM445,859 hari ini selepas tolakan spread value 6%. RM445,859 tolak RM379,491 sama dengan RM66,368 adalah keuntungan simpanan 1 kilogram emas ini. RM66,368 bahagi dengan RM397,491 darab 100 sama dengan 17.5%. Bermakna 1 kilogram emas ini memberikan keuntungan bersih 17.5% selama 8 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak memerlukan anda untuk membuat apa-apa pun. Anda hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Dan simpanan selama 8 bulan masih belum cukup tempoh untuk anda membayar zakat. Dari sudut pelaburan emas, anda perlukan jumlah gram yang besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram untuk memberikan keuntungan yang lebih. Tetapi jika bajet belian anda kurang daripada ini, anda adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah beroperasi lebih 17 tahun dan tidak seorang pun dari 1.8 juta penyimpan emas Public Gold yang tidak dapat emas mereka, dan inilah kredibiliti Public Gold. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas Public Gold, sama ada gold bar yang besar atau menabung di akaun Emascap, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.